Assalamualaikum. Kami dari kru TV PSS Tasmal. Saya Nur Ain Humaira. Dan saya Abidah Syakirah. Pada hari ini telah berlangsung majlis simbolik pemakaian lencana jalur gemilang peringkat sekolah. Majlis ini telah disempurnakan oleh Cikgu Nur Hafizah binti Yahya iaitu penolong kanan SMK Mat Lagam. Pada pemakaian seragam murid di institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Secara tidak langsung kita juga menunjukkan rasa cinta kepada negara. Ingatlah, walaupun rencana ini kecil, maknanya sangat besar. Marilah kita bersama-sama memupuk semangat patriotisme. 1957 bulan 8 kita merdeka. Setelah dijajah oleh orang Inggris, kami Kazir dan Portugis. Dari Perlis ke kota Kinabalu, rakyat bersatu dan maju. Bumi bertuah, hasil melimpah. Siapa rajin, hidup mewah. Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia. Melayu, Cina, Iban, India. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tak cakap kalau saya dah interview cikgu? Okey, boleh. Cikgu, apakah pendapat cikgu terhadap sekolah kita kepada murid-murid SMK Mat Lagam selaku PKM? Apakah harapan cikgu terhadap sekolah ni tentang simbolik pemakaian lencana jalur gemilang ni, cikgu? Okey, bagi saya pemakaian lencana jalur gemilang ini dapat memupuk semangat patriotisme, rasa cinta kepada negara kita. Jadi apabila kita dapat memupuk semangat patriotisme, kita akan belajar bersungguh-sungguh, okey, untuk menyelamatkan negara kita supaya tidak lagi dijajah, supaya kita rasa teruja untuk menaikkan nama negara kita supaya setanding dengan negara-negara maju. Pada pendapat saya, pemakaian lencana jalur gemilang dapat mewujudkan rasa tanggungjawab dan disiplin dalam diri. Sebagai pelajar, kita dapat mewujudkan disiplin. Contohnya, kita menjaga lencana ini daripada kotor atau rosak. Selain itu, kita dapat memupuk semangat cinta akan negara. Semua kaya dengan budaya, di bawah kibaran satu bendera. Sayang anak Malaysia, 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 sayang anak Malaysia. Dan sekarang, berakhirlah sudah majlis simbolik pemakaian lencana jalur gemilang Tasman. Dan kami harap semua pelajar dapat menjaga dan menghargai lencana ini dengan baik. Sekian, terima kasih.